Besar ni. Besar ni bos. Weh geng, tak sangka tau, dekat kampung aku, kampung Kuala Ina ni, ada daging bakar sambal ayam asam. Satu-satunya dekat area sini memang tak ada dah yang bakar-bakar macam ni. Yang ni spesialis ni. Jom kita tengok apa menu dia best kat sini. Nama kedai ni Raja Bakar. Baru buka tau. Daripada jauh kau dah nampak dah asap-asap dia tu. Satu-satunya kedai yang agak special yang tak aku jumpa sebelum ni. Ada daging bakar dia, ada tetel bakar dia, ada udang bakar, ada sotong bakar, dan macam-macam ikan bakar lah. Gila dia, patin bakar tempoyak. Makan bakar-bakar ni nak kena air asam dia. Air asam utara. Yang ini kau kena try. Ada krisik. Dia lain macam sikit. Sambal kicap pun ada. Kau boleh makan kicap dia lah. Yang ini tetel bakar. Air asam dia. Untuk udang bakar, satu portion ni 4 ekor. Kata bumbu dia tu yang menaikkan rasa udang ni. Udang ni pula aku nak try dengan sambal kicap dia. Bismillah. 3 orang boleh makan ni, 3-4 orang. Tapi kalau aku seorang je. Tangki besar. First kali kalau kita nak rasa patin tempoyak tu, tengok dia punya tempoyak tu pekat tak pekat. Bismillah. Ini serius. Tempoyak tu dengan pedas-pedas dia tu kan. Biasa orang kaitkan dengan hanyir tau. Kita test. Bismillah. Lemak bawah dia pun tak ada rasa hanyir. Perfect. Korang jangan lupa kat sini pun ada lauk pauk tak. Dia ada masak lemak, sayur-sayur, ulam-ulam. Dia ada air balang lah. 1 cup besar ke dabak ni yang gemuk macam aku ni kan. RM5 je. Wow, sirap asam boy. Okay geng, jalan daripada Pulau Sebang tu kan. Nak pergi kampung Kuala Ina, dekat kawasan perindustrian Pulau Sebang. Kedai dia betul-betul kat sini, Raja Bakar.